Hello teman-teman. Kita akan bermain game. Kita akan main game Mobile Legends. Sebab dah banyak yang kata dekat aku punya YouTube tu, banyak je cerita yang kecil-kecil Sebab dulu aku memang kecil lah. Jadi hari ni kita akan bermain game Mobile Legends. Jadi macam ni lah. Aku tak terlalu lebar sangat. Ni boleh je. Okay, hari ni kita akan main Mobile Legends. Sorry lah, nanti saya akan lalu Roblox. Roblox itu tiruan lah sebab saya dari Malaysia. Jadi, kalau saya main Roblox, memang Malaysia tak dibenarkan main. Saya orang Malaysia. Jadi kita akan main game biasa lah. Okay, sini aku beritahu. Yang subscribe terlalu banyak dan like, kita akan main game Among Us. Ni tau. Tapi hari ni kita akan main game Mobile Legends. Okay, tak payah bawa basi-basi. Aku tak main game sebab aku tak boleh main game lagi. Kita akan main terus lah. Tak payah sengih-sengih. Sebab saya dulu kecil suka je tengok apa YouTube. Paling aku suka tu Abati. Jadi hari ni aku nak buat sebab nak buatkan tu je. Jadi kalau lain tak subscribe atau tak like lagi, sila tekan butang merah di bawah. Dan kita kita pilih karakter dulu. Kita pilih karakter. Ingat maaf sesiapa yang hari tu Roblox dulu tu, saya punya kena hang. Guna ni macam tak kuat. Dan ya, aku guna pantai guna ni je. Jadi kita akan guna benda ni. Ini untuk aku. Bala. Terima kasihlah yang membuat Mobile Legends ni. Kita akan main game ini. Okey, semua okey. Kita main. Aku tak tahu. Dah lambat aku tak buat video. Jadi aku malu sikit lah. Ni pun aku panas. Sorry aku nak pergi jauh. Buka kipas. Panas. Okey. Kita lanjut main game ini. Kita main. Okey. Biasanya kita kan lawan macam biasa-biasa je. Okey. Biasa lawan monster dulu. Aku tak nak bagi sangat sangat. Tapi aku TV sangat dengan artikel spot. Itu lah video aku kembang. Okey, boleh. Ini mamut yang berapa hebat lah. Itu tank. Kau tank kenapa datang sini? Tank biasa ni kena tu. Kenapa tu kena jaga? Kenapa orang tolong? Jangan beli makan hebat sangat. Bagi apa dulu. Apalah. Kita berangkat. Oh, situ pun dah mula dah. Ni ada orang dekat atas aku. Curi peminat dia. Okey. Kita hari. Aku apa? So, aku nak pindah sendiri. Bas nanti. Celah. Ya, kau macam ni.
ni mantap. Mantap. Dapat benda ni. Itu aku suka. Kita boleh baling benda apa pun. Aku suka lah macam tu. Macam ni kau. Datang dekat. Kita akan membunuh dia. Bunuh. Tak boleh kat tu. Yang baik cakap ajar. Kita ajar dia. Bukan ajar mati Minggu depan siapa yang banyak subscribe dan banyak like, kita akan lanjut. Dan jangan lupa komen untuk sesiapa yang nak game. Nama game saya akan main. Jadi kita bermain. Jadi aku cakap, kalau saya cakap, kalau bunuh ni kita dapat nyawa kita cuba. Nah, pindah pula data merah. Astagfirullah. Lah. Aku betul gini dah. Dia dapat level 4. Tiba-tiba. Oh, no. Oh, dia si yang buka dia. Apa nak lari? Mari sini level 5 aku nak. Tapi lemah. Belah. Aku tak. Kita sini. Mari sini. Kau nak lagi sini. Sini. Sini kau. Mari sini kau. Datang tank. Bantang kau. Lah. Kenapa tak tekan benda ni? Aduh, paling tekan atas sekali. Taklah aku ni. Aduh. Biasanya aku tengok indoor. Salahnya. Tak apalah. Bawa sekali mati. Bukan pernah hangat. Aku bukan main rank. Itu memang mereka ni berlawan je. Ini Astagfirullah. Dia tak jadi aku main ni. Kau apa dekat sini? Buat apa kat sini? Tahu pun mah. Mata tengah datang. Lama mati pula dah. Tuhan. Sorry, saya mau cakap. Sorry lah, banyak cakap sangat. Aku pun ibu je. Macam siapa tahu Acik kan pot, aku tingginya. Itu kita aku suka. Ini cepat lagi tu. Siko. Biar semua orang ambil Lagi kita ambil lah. Tak ada orang nak ambil kita ni. Aku jauh sikit je main. Asal kau? Lah, empat lagi. Masuk level ni. Taklah bunuh ni. Wah, sakit betul. Sakit boy. Sakit. Sakit sekarang aja. Kenapa berlaku macam tak hebat je ni? Biasanya kuat. Ada aku main dengan tu. Biasalah seminggu sekali. Lama korang tak tengok video ni. Biasalah. Aku jaga sangat nak buat je. Bunuh. Apa ni? Semak pula. Takut. Tu lah. Macam ni tu lah. Aku dapat tak tolong kak. So, siapa yang nak tahu nak main apa-apa, sila tolong test. Contoh ada orang dia suka nak main game. Sama ustaz dia aku tunjuk tadi kan. Main je. Tapi tak takut. Call. Nanti kalau korang komen, bukan ada benda pun. No. Oh mamam. Makasih macam ni je lah. Kalau aku tak buat video, pula kenapa? Kalau aku buat video, mati pula. Okay, kali ni aku serius. Apa tekan? Balik. Aku tengok. Tinggi.
Dah 10 minit kita main. Tak boleh. Mereka ni ni. Mereka sebut kat sini. Kat bawah ni ada orang. Senang kita boleh bunuh tak? Wah. Kita nak pergi syarat. Kalau mati aku boleh bunuh. Sakit. Kenapa aku lari? Diam. Kalau tak lari, mana aku? Lepas tu lah. Bila bola yang listrik, patutnya bercakap. Itu paling hebat. Tak pilih apa ya? Okay. Itulah. Aku tak faham game ni. Ini game Mobile Legends. Siapa yang tahu bagaimana buang orang dalam Mobile Legends tu aku ni. Aku nak main. Nanti apa akan buat? Dia main dengan kawan aku. Dia legend punya lah. Dia paling terkuat lah. Aduh, dia lagi dulu. No. Kenapa aku lemah sangat ya Allah? Allah Akbar. Subhanallah. Jangan tak sangat woi. Lari. Lari dia. Jadi kita tengok kali kita lari terus. Ni kita pergi sini. Ni aku tak tahu ni apa sebenarnya. Kita bunuh ni. Ni masa pertama kita. Dapat kau. Rasa kau sendiri. Alamak, datang pula orang gila ini. Aduh hai, matilah aku. Dah cakap dah. Wah. Subhanallah. Matilah kita. Ya, penamat kita dah nak mati. Okey. Tak ada. Kalau mati, aku akan buat ni. Kita pistol melawan pistol. Siapa setuju? Aku tak apa buat lah. Batuk lah dia bau level 8. Ni kejap. Tengge. Ya. Baik. Ya, aku datang. Okey, aku datang. Kau minta tolong, tapi hebat. Rasa kau. Tadi kau bunuh aku. Kau rasa kau bunuh aku. Rasa. Aku tak mahu mengamuk. Itulah. Sebenarnya baik ni. Tapi mereka astagfirullah. No, nyawa aku. No. Oi. Ya. Untuk besok ya kali ini kita akan cukuplah untuk episod salah. Kita akan lawan lagi. Aku ni kini hebat. Lah itu. Aku menang. Sanggup betul aku ni. Betul aku tak boleh ngejek. Ini tolong. Aku boleh bunuh sendiri. Ini dah nampak ni. Ni kuat. Mantap mereka semua ni hebat. Tengok mereka ni apa lebih hebat aku. Sikit tak hebat. Lalu. Dah tak ada pintu. Terus kita kenapa ni? Kat sendiri. Saya tak buat ke? Kau sedih tak? Bila datang? Aku nak tulis ke? Kau kenapa? Oh, kau nak bayar denda. Okey, boleh. Nak bayar denda. Dia mati. Syukurlah. Allah bagi nikmat untuk menang lagi sekali. Mantap Allah.
Kita dah. Mana kamera? Mananya? Dah mati. Dah. Tarik lah weh. Wajib tak. Sekarang aku tak boleh apa. Lemak. Sekejap aku nak pindahkan yang ni. Sekejap aku nak pindah sama ni. Tak cuba. Wah. Sabarlah. Kita hidup kena bersabar. Aku pernah tengok. Kita ni dah aku lagi ni menang. Menang apa? Ni apa cakap tu? Ni cakap ni apa cakap ni? Tu hebat aku ni paling hebat aku rasa. Paling senang aku bunuh. Kita tengok lawan situ. Ni Zin. Aku sampai. Alamak. King pula dah. Okey. Semua. Aku ambil kuasa dulu. Ni tu. Kecepatan. Kenapa hantar salib tu? Astagfirullah. Kau tengok ni. Tak ada salib. Astagfirullah. Dah mati lah. Aku baru nak lawan. Tinggalkan benda tu lah. Lawan macam tu. Alamak. Macam kau? Kau datang buat apa? Nak cari gaduh dengan aku? Rasa. Ni aku tolong kau. Dah. Kalau aku bilang. No, mama. Master Key. Kau kenapa datang tiba-tiba? Master Key. Ni ada. Tengge. Ni kau buat. Nampaknya dah mula mengamuk dah ni. Cepatlah Teng ni lambat lah. Orang mak mereka semua tu lambat. Satu dah siap. Alamak lagi luar. Tak payah lari aku bukan menyocok. Aku akan lawan juga. Alamak aku nak mati dah. Mantap semua mati. Dekat no mama lah ada tinggal lah lawan weh. Aku tak apa aku tengah dapatkan diri ni. Mana tank ni? Tak ikut gak. Mantap. Walaupun kita mati berkali-kali, tapi kita masih boleh menang ya. Okay, macam aku cakap, sesiapa yang nak naik legend, nak belajar biar lebih kuat main, kan? Sini aku ajar korang. Sekejap Orang ni hantar barang. Hari ni mak ayah aku tak ada. Salah tekan. Okey, ni tekan tengok. Tekan robot. Ni. Tekan robot ni tak. Tekan ni, tekan enter. Okey. Pilih dulu apa yang korang nak guna. Aku sebenarnya nak guna ni.
Aku dah boleh skin yang ni lah. Yang ni paling aku suka. Okay, lepas tu tekan lagi bawah ni. Lepas tu tekan tu. Tak. Kita tekan ni. Tengok kejap guna apa. Penembak Dia nak lawan tembak. Do. Okay, jom kita masukkan. Lepas tu tekan start. Tengok. Kita yang atas ni. Yang ni. Pertama, yang satu pertama. Korang kena pilih skin korang. Lepas tu tekan lagi. Warna kuning. Tekan lagi warna kuning. Lepas tu tekan hero baru. Lepas tu tekan start. Lepas tu tekan start lagi. Dah. Easy. Okay. Inilah aku tunggu-tunggunya. Nak belasak orang. Ni kita main macam kita main dengan tu lah. Komputer. Kawan aku juga yang acoh. Aku tak hebat sangat. Kalau korang cakap aku hebat, akannya aku hebat. Kenapa aku cakap baik? Aduh, nak lawan nanti. Tak apalah. Nah, lama episod ni. Jadi, lama lah kita tunggu orang. Okay, nanti minggu depan atau esok. Sebab tau, aku nak rasa tu. Sebab aku ini biasa. Esok aku biasa lagi. Bahasa Inggeris tu. Okay. Jadi, hari ni, kita main buah-buah kita. Dan jangan tinggal. Tolonglah, matilah kau. Sikit. Mati. No panic, no risau. Kita sama-sama. Koma. Sekarang. Lagi dah kenapa lagi? Tak seronok dong. Dah. Okay. Kita masuk dulu semua. Sini. Sinilah. Nanti kita umpai ke sini. Di sini. Mananya? Tak takut betul lah. Apa ni? Internet pun takut dengan aku. Lah, waktu aku nak belikan diri. No. Tengok penerbangan. Hehehe. Hei, bagi aku tangan kau. Aku tak boleh kau yang mati. Dapatlah kau kau. Kuasa benda ni. Kau ni memang penakut lah. Kenapa sangat penakut? Aku ni penembak je biasa. Nanti aku nak guna yang skin baru tu yang aku dapat buat. No, yes. Kita balik dulu sebab nyawa kita hampir nak habis. Sorry lah. Okay. Kita naik awan. Tu. Mama yang busuk tu. Kita lawan benda ni dulu. Assalamualaikum. Pagar. Bersuara. Assalamualaikum. Tak bagi jawab. Kalau kau tak jawab, maksudnya kau masuk api neraka. Asal kau? Tak dong. Benda-benda ni. Lah nak dia lah. Kenapa ni ketembak? Oh. Faham tak kalau kita jauh? Mati dah anaknya.
aku. Bujuk lah orang. Ini memang tak ada. Kau apa? Apa? Aku baik. Aku baik. Aku baik. Lagi nak pecah pisau. Sikit lagi. Okey. Dah datang menyipu. Okey, datang. Yes sir. Lah mati yakin tank kita. Dah hebat lah tank kita. Yes sir. Dah cakap yes sir. Nak buka ke? Tak. Ini kebatan kita. Nampaknya benda ni takut ya. Saya takut sebab aku level 7. Tak mungkin macam tu. Dia tembaknya benda lain. Korang jangan. No. Aku bagi. Aduh. Bisa dah habis bateri pula. Bateri mana? No, lagi dulu. Kita balik dulu. Dah benda ni yang pukul aku. Oh, korang nak pukul aku Kau tim biasa ni. Aku nak balik, korang tak bagi Sayang sangat dengan aku Kita balik dulu. Sebenarnya ini untuk latih kita. Kalau kau main ni je, kita punya rank tak akan tambah. Tapi kita punya peluang main tu memang pantam. Ini semua internet ni. Asyik lari lagi aku. Apa Dia mungkin hati-hati. Okay, kita masuk. Dah lagi. Lagi. Tu lah pandai. Kita macam tak berpehebet. Okey. Takut sangat. Takut sangat. Walaupun yang udah penuh. Sikit lagi. Aduh, cepat. No. Lah. Lagi. Ni aku masuk gen panas. Aku suka kau. Dah, aku tak nak tembak tu. Mantap. Pergi ni. Sikit. Latih datang. No, patutlah. Dia macam lemah ni. Dia kalah tu. Apa gam? Mati aku. Lah, apa ni baru doktor mati. Itulah aku nak lawan juga. Baru naik level. Itulah internet ni. Sikit lagi.
Sorry. Ini bapak-bapak yang rambutnya putih. Kenapa? Dah tua. Inilah sampai sini je. Tengok ada tempat lain tak kita boleh. Aku rasa kita boleh main lagi ni. Okay. Tu dapat hadiah lagi. Aku nak. Okay, kali ni kita akan main. Okay, duit aku banyak ni. Sini. Kenapa? Walaupun aku dah ada benda ni. Hero ni. Walaupun aku dah ada hero ni. Dah beli. Dah lama beli. Tapi aku nak tukar karakter. Aku nak beli karakter baru je. Aku suka karakter yang mana? Aku suka yang warna merah ni. Aku nak beli. Tengok. Berapa hebat. Hebatlah serangan dia pedih. Serangan ni sebab pedang. Ni lain pula. Yang beli tu. Dengan duit. Lah, tak boleh beli dengan duit. Oh, faham. Tak boleh beli dengan duit. Kalau ni aku nak beli karakter. Saya kata apa Nak beli karakter. Tak tahu aku nak beli karakter mana. Banyak. Lah. Tinggal satu ni je aku nak beli. Lepas tu semua lengkap. Oh ni. Okay, aku akan beli benda ni. Tengok duit aku 4,479 ringgit. Tengok tu. 3,000. Tengok semua aku dah ada. Tinggal ni je. Kenapa ni? Kerana aku tukar benda ni. Kita akan jadi kumpul panda. Okay, sampai sini saja video kita. Jumpalah esok atau minggu depan. Atau kejap lagi aku post dekat YouTube. Atau aku main game lain. Tengoklah. Okay, bye. Bye semua. Jangan lupa like dan subscribe. Bye. Nak berhentikan macam mana?